Bolehkah seorang pelajar menggunakan AI untuk buat dia punya assignment? Ramai orang cakap guna AI untuk buat assignment ni kira menipu lah. Tapi bagi saya ada cara yang betul untuk menggunakan AI untuk buat assignment ni. Kalau kita gunakan AI untuk trigger idea untuk kita buat assignment tu, bagi saya tak ada masalah. Cuma assignment tu perlu dibuat menggunakan pemahaman dari kepala kita sendiri sebagai pelajar. Kalau kata kita tak perlu berfikir untuk menyiapkan assignment tu, tiba-tiba dah siap sebab AI buatkan, maka itu definitely cara yang tak betul. Tapi kalau kata kita dapat assignment essay ni memerlukan kita buat research, kemudian kita gunakan AI untuk cari apa benda yang nak research, untuk mencari artikel-artikel yang relevan dengan research yang perlu kita buat tu, kemudian kita baca dan kita sintesiskan maklumat dalam tu untuk mengeluarkan original artikel kita sendiri. Maka itu adalah cara penggunaan AI yang betul. Senang cerita macam ni lah. Kalau anda buat assignment tu, kalau rasa terlalu senang sangat assignment tu, maka mungkin anda dah terlebih guna AI. Kalau rasa susah nak buat, rasa memang penat lah nak buat dan akhirnya anda puas hati dengan kerja anda tu, maka mungkin anda dah menggunakan anda punya brain power ni untuk buat assignment.